Banyak soalan muncul tentang Angelo Stiller dan yes, Man United memang sedang memantau pemain tengah Stuttgart tersebut. Dan dari apa yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti, Stiller bukan nama baru dalam senarai pemerhatian United. Kelab sudah pun lama mengikuti perkembangan pemain tersebut dan dia sememangnya diminati oleh staf-staf di Old Trafford. Musim panas lalu sempat timbul cerita kononnya United dah hantar wakil ke Jerman untuk rundingan saat akhir, tapi hakikatnya itu tidak berlaku. Tiada rundingan rasmi, tiada sebarang tawaran yang dilakukan. Stiller sendiri mau kekal di Stuttgart dan kelab pun tak mau lepaskan dia pada ketika itu. Namun United masih memantau rapat prestasi pemain tersebut di Stuttgart. Ruben Amorim mahukan seorang pemain tengah utama menjelang tahun 2026 dan Stiller antara nama di dalam senarai mereka. Setakat ini belum ada sebarang perbincangan ataupun tawaran, tetapi semuanya boleh berubah menjelang jendela perpindahan akan datang. Yang pasti, Stiller seorang pemain yang sangat profesional, dihormati di Stuttgart dan tak pernah buat drama ataupun paksa perpindahan berlaku. Tapi kalau United amat serius, nanti jangan terkejut kalau nama ni muncul lagi bila tiba masanya.